今天呢，很高兴来到 GSC Kebun Lotus， 然后我们呢刚刚得了2个奖项 ，The Best Malaysian Film and the Best Language Film Actor Awards. So kunci bagi mengelakkan daripada teknik scam ada 2 benda. Satu knowledge, pengetahuan, satu awareness, kesedaran. Nak memahami scam dengan lebih mudah adalah melalui dengan menonton filem. Ia sesuai untuk seisi keluarga dan semua pihak. Bila saya sebagai polis lah kan, kita tengok bila polis and the end of the day, masyarakat masih memerlukan polis untuk selesaikan masalah. So sebelum bertindak apa-apa, bolehlah dapatkan apa yang polis nasihat. So this is getting more frequent, especially the time of like technology, internet, and even AI as well. 我讲这套戏他拍出来，尽量是真人真事啦，这样他敢这样讲出这个故事来，给社会的人多一点知识是好的啦。以老师的背景去拍一套这样的戏，给人家一种感觉，老师学历很高，他要教学生，他都会受骗，这个是亲身体会的。书本找不到的教育，而且广告看不到的教育，是一套戏带出来的教育。